kali. Berselindung di balik undang-undang. Saya membela Islam. Siapa kata kita yang anti-Islam? Semua salah DAP. Dari dulu sampai sekarang. Masalah DAP. Jadi serabut negara pun DAP. Saya minta walaupun dihalau keluar di mana speaker Kacau bilau ni pun dihalau keluar beberapa kali, dihalau keluar beberapa kali pendang ini orang Islam pun tak DAP. insaf. Pendang tak insaf. Pendang, don't cross deadline. Don't cross deadline. Okay? Anda bercakap selalu anda emosional. Hancur negara ni kerana DAP. Betul. Kerana tak boleh. Betul. Kita sebagai MP kena pakai otak juga. Nak bercakap pakai otak. Pakai otak, Jadi, pakai otak. Please. Jerutong pun pakai otak ya. Saya pakai otak, you tak pakai otak. Berlindung di sebalik peraturan Kenapa salahkan DAP? Kenapa? undang-undang. Tapi anti-Islam. Speaker, saya minta dia tarik balik kenyataan anti-Islam terhadap DAP. Kita ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Bentong ada, Bukit Gelugong ada, Pangi pun ada. Kita ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Pendang ini tak sesat daripada dulu. Sudah dihalau Berselindung di balik undang-undang. Saya membela Islam. Siapa kata kita yang anti-Islam? Saya cukup kecewa dengan Pendang. What is wrong with you, Pendang? Jangan emosional. Bercakap sebagai seorang intelektual. You are graduate. Anda bekas pegawai saya. You are a graduate. Tapi I hope you can behave like one. You orang Kedah. Malu kita. Kita kena jaga diri kita. Please. Dalam 36 dia mengatakan dia pembela Islam. Saya tak iktiraf dia pembela Islam. Dia tak boleh sebut dia pembela Islam. Don't get into that road lah. Dia Speaker, perkataan dia pembela datang ke Jelutong, tanya orang-orang Melayu di sana, orang Islam. Dia tak iktiraf. Tanya di sana. Dia kata dia pembela Islam. Saya minta dia tarik balik juga. Baik, sit down. Apa tarik balik apa? Apa? Nak tarik balik apa? Baik, kurang sit down. sopan. Balik apa? Arau, sit down. Arau bekas pegawai tinggi kerajaan. Arau bekas menteri. Please, Arau, sit down.